Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini berkenaan dengan pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Pakaian ni sebab gini, sebab kita nak ambil fik. Hak ni dia lebih pada kita nak lihat fik dari segi libasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kerana dapat bersama. Ni tajuk yang nak pilih untuk pagi ni, fasal mengenai pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai sehelai serban imamah. Kalau baca dengan hamzah jadi kepimpinan, ni baca dengan ain imam, iaitu serban Nabi yang dinamakan sebagai as-sahab. Dalam bahasa Arab, sahab ni mana awan, yang kemudiannya telah dipakaikan, yakni dihadiahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baginda sering memakai serban tersebut dengan memakai qalanswah, kopiah. Qalanswah sini makna kopiah, bukan songkok ni. Kopiah. Sebab kita pakai serban, sebab dia gini, Nabi ni dia pakai serban ni ada beberapa bentuk. Ada kadang-kadang dia pakai serban, dia tiga lah cara Nabi pakai serban. Kain serban, kadang-kadang kain serban saja, cuma dia ambil pucuk tu dia letak di atas, lepas tu dia beli. Jadi hak tu atas pun kain serban juga. Itu satu. Yang kedua, dia guna kopiah. Dia letak kopiah seperti kita lah. Piah, lepas tu dia beli dengan serban. Ada juga gitu. Piah saja pun ada. Lagi dia letak macam kain sapu tangan tadi. Ada juga. Lepas tu dia itu serban, dia tutup gitu. Macam-macam. Kain sapu tangan tu lagu mana anak semungkin dia benda tu dia tebal juga lah. Jenis gitulah. Tapi hak tu jarang. Hak banyaknya Nabi guna kopiah. Seperti kita lah. Baik, cuba kita tengok di sini. Kita akan nampak di sini bahawa pakaian Nabi ni tidak menjadi seperti uniform, tidak tetap. Maknanya Nabi pilih-pilih, bergili-gili dalam pakai. Itu fiqh yang kita dapat. Baginda juga kadang-kadang memakai qalanswah, yakni kopiah, tanpa serban. Ada juga. Sebab sebut sana. Dan kadang-kadang memakai serban sahaja tanpa qalanswah. Jadi dia tutup dengan pucuk serban, tok ke atas. Kita biasa buat gitu. Jadi apabila baginda memakai serban, baginda akan melampuhkan, yakni menjuraikan hujung serban dia di antara kedua-dua belikat bahu baginda. Di hujung serban Nabi ni ada kadang-kadang ekor, kita panggil. Ekor serban tu ada kadang-kadang bila kadang-kadang dia letak ni, dia letak sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri, kadang-kadang dua, dia waktu ambil dua sini. Dua gitu. Dua alik sebelah kanan sebelah kiri Itu apa yang dilihat oleh para sahabat lah. Hal ini adalah seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Satu riwayat daripada Ammar bin Huraith radhiyallahu an. Beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar dalam keadaan memakai serban berwarna hitam yang telah dilabuhkan hujungnya, kedua-dua hujungnya di antara dua belikat. Dua belikat ni lah, dia turun kot ni. Dua. Sampai ke atas belakang dah. Belikat tu maknanya belakang, ujung. Sebab belikat ni. Nah, mana ke belakang maksudnya. Ini teks yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim. Huraian ni, cuba tengok yang pertama. Hikmat penamaan serban dengan sah. Kalau kita tengok Nabi ni, banyak kuda dia pun ada nama, pedai dia pun ada nama, dia letak nama. Dan nama tu dia bersifat tafa'ul. Tafa'ul ni maknanya dia ada doa kebaikan, ada sempena baik. Itu sifat Nabi. Contoh di sini, sahab. Mengikut tradisi Arab purba, Arab klasik lah lama dulu, semua barang-barang peribadi yang bernilai atau kerap digunakan oleh tokoh-tokoh besar akan diberikan nama-nama yang khusus, seperti nama pedang, unta, khemah dan pakaian. Seperti Zulfiqar tu kata, Tuhan Nabi bukan Zainal Ali. Ada nama tu. Serban Nabi dinamakan as-sahab, yang bermakna awan. Sebab apa dinamakan begitu? Di sini ana bawa sini para ulama syama'il, ulama yang membicarakan tentang karakter Nabi dari sudut pakaian, dari semua sudut lah. Misalnya Imam Al-Bajuri, dia menghuraikan, dia kata dinamakan serban Nabi ni dengan nama awan, sahab,
adalah sebagai simbolik kepada pembawa rahmat dan naungan, menyamai sifat awan yang membawa hujan yang menyuburkan bumi, memandangkan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat dan ilmu ke seluruh alam. Dia ada satu dia panggil tafaul. Jadi seolah-olahnya disimbolikkan kalau awan ni apa dia punya manfaat yang kita dapat dengan awan. Dia menurunkan hujan lah. Lepas tu dia menyebabkan dia ada bayang ni, ada zil tu. Jadi tidak panah lah kalau ada awan itu. Itu simbolik. Jadi seolah-olah diumpamakan Nabi ni begitulah. Dengan kehadiran Nabi, sebenarnya Nabi membawa rahmat dalam bentuk kita kata rahmat ke dia? Rahmat ilmu pengetahuan. Sehingga manusia ni ada panduan hidup. Tak ada ilmu yang lebih berharga daripada ilmu wahyu. Tak ada. Ni tinggi. Itu kata Imam Al-Bajuri. Baginda kemudiannya menghadiahkan serban ini kepada menantu dan sepupu baginda, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pemberian pakaian peribadi dalam tradisi Arab, kenapa ni budaya Arab yang bagus. Yang molek. Pemberian pakaian peribadi dalam tradisi Arab merupakan satu bentuk penghormatan tertinggi dan pengiktirafan kedudukan. Dia panggil tasyrih, pemuliaan. Kita tanda terima kasih kita. Ingat kita Ka'ab bin Malik. Kira dia tak pergi perang Tabuk. Bila siapa hari ke-50 tu pada subuh tu turun ayat Quran membersihkan nama dia. Adalah sahabat naik atau pergi ke rumah dia, ke atas bukit rumah dia tinggi. Bertepik sahabat tu sukanya lepas 50 hari. Jadi Ka'ab ni dia suka doa bila ada sahabat dia pergi ayat, dia turun ayat Quran membersihkan dosa. Dia pecah baju dia, bui hadiah ke kawan tu. Itu tradisi orang Arab. Nak ayat dia bersyukurnya, dia memuliakan orang yang menyampaikan berita pada dia pecah baju. Lepas tu dia pakai baju lain pula pergi jumpa Nabi di masjid. Tu Ka'ab bin Malik dalam riwayat sebut. Panjang riwayat ni 9 muka surat lebih. 9 muka surat lebih apa? Dalam Riyadhus Shalihin 2 muka surat setengah. Panjang riwayat tu. Ni dia pecah baju, bui baju. Tu memang orang Arab gitu. Sebab Nabi ni kan banyak kita jumpa dalam sahabat bui baju ke dia. Dia pakai, lepas tu Nabi bui baju kepada sahabat yang lain. Ada, biasa gitu. Orang kita rasa tidak gitu. Orang kita lain, budaya dia lain. Orang kita je belanja makan mi udang. Dia style gitu. Kalau dia suka dia belanja style gitu, dia tak suka. Tapi orang Arab lain. Yang kedua, apabila baginda memakai serban, baginda melabuhkan hujung serbannya di antara kedua-dua belikat dia. Mana hujung serban itu dia pergi ke belakang. Hujung serban yang dijuraikan ini dikenali dalam istilah fiqh dan juga syama'il sebagai al-azabah. Al-azabah, dia panggil al-azabah. Bukan. Itu azbun. Itu azb. Ini azabah ni nama pada serban. Tapi maksud dia yang menyenangkan tu. Lebih kurang lah maksudnya. Jadi para ulama membahagikan cara baginda melabuhkan hujung serban kepada beberapa riwayat. Kita faham apa kedudukan serban dalam agama tu. Cuma bila kita, ni salah satu cara kita nak mengenal Rasulullah, nak mengeratkan hubungan kita dengan Rasulullah, nak membangkitkan semangat cinta kepada Nabi. Biar kita tahu hak sebenar lagu mana. Yang pertama, di antara dua belikat katifai. Ini adalah cara yang paling masyhur seperti mana hadis Amr bin Hurais dalam Sahih Muslim. Ini sini. Dia katif ni atas ni lah. Belakang ni katif. Tu dua gitu. Kalau hak dua. Ada dasar. Kalau sah Nabi buat. Kadang-kadang Nabi tak ada ni. Kadang Nabi tak ada ni. Kalau hak dua ni letak. Apa ni kita kata jota aku belakang. Gitulah. Biar kita nampak. Walaupun kita hidup 1447 lah. Tapi kita nampak di sebelah kanan terdapat riwayat lain yang menunjukkan baginda menjuraikan hujungnya ke bahu sebelah kanan. Ni kalau sa lah. Kalau ada sa. Lepas tu tarafai. Ni dua. Ni hak dua. Ni hak tadi mana di antara dua belikat mana tengah lah. Hak tadi tengah. Silap ada. Ni kalau hak mula-mula tu dia sebut tu kalau ekor sebesar. Dia akan jota aku tengah. Tapi ada juga kadang-kadang kok kanan. Ada juga kok kiri. Hak nombor 3 tu kalau ada dua. Kalau ada dua ekor serban tu. Sebagaimana lafaz hadis dalam image tu sebab dia ni asalnya hak Arab. PDF tu kan. Waqad arkha tarafaiha baina katifai. Baginda melabuhkan kedua-dua hujung serban dia di antara dua belikat baginda. Ini bermakna serban tersebut mempunyai dua ekor. Satu juraian pendek dan satu juraian yang panjang, dan kedua-duanya diletakkan di belakang, bahagian belakang Nabi. Gitu. Tak tahulah wallahu alam, setakat anda tengok sebab kita pun baru hotel
Lama banyak boleh dah hotel ni. Lama dah hotel tu sebenarnya. Apa ni Syama'il tu kan. Tak ada pula jumpa wallahualam Nabi letak kau ni. Ataupun letak atas ni ke. Dia waktu tu dia jahit tu, dia letak tu. Dia takut jatuh. Dia letak sini kan. Tu kita tak jumpa pula. Kalau letak dua gini ada. Nabi ambil sebenarnya Nabi letak atas dua ekor tu. Ada gitu. Baik. Itu teks yang pertama lah. Yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Jadi kita nampaklah bagaimana Nabi pakai serban. Lepas ni kita akan tengok pula Nabi tak pakai serban. Sebab itulah serban ini Nabi pakai bukan tetap. Itu maksudnya. Tapi banyak Nabi pakai. Sebab itulah setengah ulama dia anggap waktu itu sebenarnya bukan disyariatkan pun. Dia panggil sunnah ghairu tasyri'iyah. Sebabnya pakaian itu mana orang Arab. Sehingga digambarkan kalau kita baca dalam kitab, mana kalau kita pergi, kalau zaman Nabi lah khususnya, kita tak boleh cek orang itu Islam ke musyrikin ke dengan pakaian. Sebab dia suruh. Sebab tu dalam hadis Nabi kalau nak tengok cek orang Islam, tengok semaya. Bukan tengok serban. Bukan tengok serban, tidak. Tapi tengok cara dia semaya. Lepas tu dia makan ke dia cara makan sembelihan, semua tu. Nabi suruh tengok situ. Baik, sekarang ni kita pergi kepada teks Zadul Ma'ad. Cuba ni anda terjemah. Selepas ni untuk nota sepenuhnya anda marikh Arab lah, baru mudah kita nampak. Sebab gini penting marikh Arab tu, kadang-kadang dia ada istilah dalam Arab tu. Kita boleh ni istilah untuk mudah. Dan di dalam kitab Sahih Muslim juga daripada Jabir bin Abdullah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam keadaan baginda memakai serban berwarna hitam. Di dalam hadis Jabir tidak disebutkan tentang Zu'abah. Zu'abah tu ekor serban dipanggil Zu'abah. Orang Arab ni semua ada nama. Anda tengok dalam kamus Imam Syafi'i, unta saja ni ada 50 lebih nama. Unta saja. Unta hak backing nama gini. Unta hak terlalu sensitif, unta pendendam, ada jenis gitu. Parut molek 50 lebih. Lepas tu pokok narji apa ni? Kurma ni. Batai dia tu macam kelapa lah, narji kelapa pak kita. Pokok kurma, batai kurma tu dia ada setiap tu ada nama khusus. Sebab apa? Sebab hak tu dekat dengan orang Arab, maka dia akan ada nama yang komplit. Hak ni ekor serban tu disebut sebagai Zu'abah. Maka ini menunjukkan bahawa Zu'abah tersebut bukanlah sesuatu yang sentiasa baginda labuhkan di antara kedua-dua belikat baginda. Dan ada yang berpandangan bahawasanya baginda masuk ke kota Mekah dengan memakai kelengkapan perang serta mirfar. Mirfar ni kita panggil topi besi lah, topi kelada besi di atas kepala baginda. Maka baginda memakai pakaian yang bersesuaian bagi setiap keadaan. Ni tak pakai serban ni. Sebab lepas ni kita akan tengok Nabi guna juga serban masa Fatimah. Lagu mana? Pakai topi besi lagi, serban lagi, lagu mana? Muskil juga tu. Kalau tak tengok syarah hadis bawah ni hadis ni sebenarnya capulah tu riwayat Muslim itu. Baik, cuba tengok huraian dia. Ni kita nak faham apa dia yang dimaksudkan oleh Imam Ibnul Qayyim tu. Teks ini memetik riwayat daripada Sahih Muslim yang bersumberkan sahabat Nabi iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Riwayat ini mengesahkan bahawa ketika peristiwa bersejarah Fath Mekah, pembukaan kota Mekah, riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keadaan memakai serban berwarna hitam. Masuk kota Mekah. Ini menjadi dalil atau bukti dalam ilmu syama'il, ilmu tentang karakter Nabi, dari segi sifat dan gaya hidup Nabi, bahawa memakai serban hitam adalah disyariatkan dan pernah dilakukan oleh baginda. Ini dia kata disyariatkan, ni maknanya dia nak ayatnya bahawa waktu tu kalau kita ikut boleh pahala. Ingat per Nabi pakai boleh pahala. Ana tak segini bukan ana lah, mana ulama kita tak si. Kita buat sesuatu kita tak tahu Nabi buat, tapi kita berasa Nabi buat. Kalau tu tak boleh gitu. Ilmu sunnah ni dia bukan diasahkan di atas berasa. Tak boleh. Kita kena pasti hak kita buat ni, kita berasa Nabi buat dan Nabi buat sungguh. Hak tu yang kita nak. Sebab tu kalau kita tengok dalam Zadul Ma'ad ni, antara kitab sahih besar semua Zadul Ma'ad ni bukan kecil-kecil. Terjemah berapa? 10 dah. 10 ke apa? Kau 7 kan? 7 dah. 7 jilid. Bukan main-main tu. Sebab tu kita tengok detail. Dia lebih banyak bicara tentang sejarah. Ini kita petik-petik sebab kita nak tengok lagu mana Nabi ni segi pakaian dia, khusus pakaian dia lagu mana. Penulis mengatakan bahawa dalam hadis riwayat Jabir ini dalam Sahih Muslim ini tiada sebarang sebutan mengenai ekor serban Zu'abah itu, tak ada sebut. Ni ketika Nabi masuk Mekah. Padahal ketika Nabi masuk Mekah ni memang ada riwayat ni dah. Nabi pakai serban. Patut tak ada sebut ekor.
Tak ada sebut ekor tu. Sebab tu Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa dalam hadis riwayat Jabir ni tiada sebarang sebutan mengenai ekor serban Zu'abah tu. Jadi ketiadaan sebutan ini menunjukkan bahawa melabuhkan ekor serban di antara dua belikat bukanlah satu amalan yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terdapat waktu-waktu tertentu baginda memakai serban tanpa melabuhkan ekor, atau ekor tersebut diletakkan di bahagian lain, lepak kau misalnya. Yang ketiga, terdapat satu persoalan akademik yang timbul di sini dari segi ilmiah. Akademik itu dari segi ilmiah akan timbul satu persoalan. Adakah baginda memakai serban hitam atau memakai topi besi ketika masuk Mekah? Mana sah tu dia buat? Sebab hadis Jabir tu ketika Nabi takluk Mekah pada Fatih Mekah tu, Nabi pakai serban, kau pakai topi. Sebab dua-dua ada hak pakai serban pada sebut, hak pakai topi pada sebut. Hak mana sah? Tu. Dalam perbincangan syarah hadis sebutlah bahawa terdapat dua riwayat sahih yang menceritakan pakaian di atas kepala baginda semasa Fatih Mekah, yakni pada tahun ke-8 Hijrah, hujung tahun ke-8 Hijrah, yang kelihatan berbeza, pada zahirnya nampak macam beza, bercanggah tu. Riwayat pertama memakai mirfat, topi besi. Mirfat ni topi besi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah, yakni Fathu Mekah, dalam keadaan di atas kepala baginda terdapat mirfat, pelindung besi ataupun topi besi lah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim yang disebut gitu. Baik, riwayat yang kedua, Nabi memakai serban yang berwarna hitam. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW memasuki kota Mekah pada Fatih Mekah tahun ke-8 Hijrah pada hari pembukaan kota dengan memakai serban warna hitam. Tak sebut topi. Ni riwayat Muslim, sahih juga. Lagu mana tu? Nak tolak tak boleh sebab sahih lakon. Untuk menyelaraskan, untuk kita kompromi kedua hadis ni, hak nampak macam bercanggah ni, para ulama mengemukakan dua pendekatan jamak. Lagu mana kita nak jamak supaya boleh pakai kedua-dua riwayat? Jam'ul adillah lah. Jamak. Kita kata jamak di mana kita nak kompromi kan, supaya tidak nampak bercanggah. Mana boleh pakai dua-dua riwayat tu. Yang pertama, pendekatan fasal berperingkat. Ni dalam syarah mengikut Qadhi'iyah dan Imam Nawawi. Ni kita pakai ni, kita tengok bagaimana kaedah Qadhi'iyah dan Imam Nawawi guna. Pendekatan ini menjelaskan bahawa pemakaian tersebut berlaku mengikut fasa-fasa kemasukan baginda ke kota Mekah. Yang pertama, fasal pertama masuk kota. Baginda SAW masuk ke kota Mekah atas kenderaan dia tu, kuda dia tu, dengan memakai mirfat, topi besi di atas kepala sebagai persediaan ketenteraan dan keselamatan. Memandangkan situasi kota Mekah pada mula-mula masuk, fasa pertama itu masih belum diisytiharkan aman sepenuhnya daripada sebarang ancaman luar jangka atas dasar keselamatan. Itu mula-mula. Ini mengikut Qadhi'iyah dan Imam Nawawi. Fasa kedua, selepas aman, masa Nabi berkhutbah tu, kan ada Nabi sampaikan khutbah kan, masa Fatih Mekah tu, sebenarnya tak berlaku pun perlawanan ni sebenarnya. Tak berlaku pun. Sebab tu kita sebut, biasa sebut lah. Mana Nabi masuk tu dengan tentera, orang kafir Quraisy tak berani lawan. Pakai tengok gitu, pakai lari duk dalam Husain masjid ada, Mahabus Sufyan ada. Orang Kelantan panggil Al-Homo. Tahu Al-Homo? Allah tak faham buat juga. Al-Homo ni. Al-Homo ni mana dia tengok takut dia. Biasa Al-Homo ni dia cerita ayat baik. Dia panggil apa? Balon tinggi, warna ni sangu, sisik balik. Lepas tu ada akak dia ada 5 nekar. Ada hak tu ayat buta pukul 1,500. Maha anak tengok dia. Anak kata kalau mampu lagu mana? Tu yang dia kata orang pun mati, pelik apa. Baru boleh pegang ayat baik aku tu. Kalau tidak, dia kata ayat ni hak buta sebelah tu. Memang kita tengok pun ayat tu nampak itu memang lagi, ayat bapak lain lagi. Dia masih belum buta tu, gua apa 6,000 gitu dia. Dia tanya Malaysia ni buta sebelah jadi jatuh ke 1,500. Kok anak lemahnya masa anak dua angannya tu ada orang pergi beli hot tu anak lemah. Dia tak nak buat bakar. Mak klik mah dia. Nengung kita. Boleh bapak 2 ekor kambing. Ni Al-Homo Setelah keadaan menjadi aman dan stabil, baginda SAW menanggalkan topi besi tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis Anas. Apabila baginda menanggalkannya, datanglah seorang lelaki. Ini dalam riwayat Anas. Kita tak bawa semua sini. Selepas itu baginda memakai serban hitam untuk fasa seterusnya. Terutamanya ketika menyampaikan khutbah di hadapan Kaabah itu. Jadi kalau kita jamak gini, kita kompromi ke gini, mana hak pakai serban tu pada selepas dipastikan tak ada
tak akan berlaku dah tentangan daripada masyarakat Quraisy tu. Maka Nabi pakai serban. Pecah topi. Hak ni Anas pun ada sebut. Masa Nabi nak khutbah depan Kaabah. Yang kedua, pendekatan pemakaian bertindih. Walaupun hak ni setengah ulama kata payah kita nak faham ni. Tapi ada disebut. Misalnya, ini dalam syarah Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama lain lah. Pendekatan ini pula menjelaskan bahawa ni dia ayatnya Nabi pakai kedua-dua tu bila masuk. Hak ni pendekatan pemakaian bertindih ataupun berlapis ni disebut oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama lain. Jadi pendekatan ini pula menjelaskan bahawa kedua-dua peralatan tersebut dipakai secara serentak. Cuma kedudukan lapisannya yang dibincang. Serban pakai, topi pun pakai. Lagu mana tu? Nah, ni ada orang kita pakai lagu tu. Cuma dia pakai sokok kat atas. Dia tak akan topi geledah. Serban ku luar gitu. Gitulah lebih kuat. Cuba kita tengok. Ni serban di luar. Serban di luar. Milfad dalam. Sebab tu setengah ulama kata takalluf. Takalluf ni menyusah diri. Duk takwil gitu tu. Hak Sa'di molek Qadhiyah dengan Imam Nawawi. Baginda memakai pelindung besi milfad di bahagian dalam, rapat ke kepala, kemudian melilitkan serban di bahagian luar bagi mengemaskan kedudukan pelindung besi. Sebab tu ulama kata payah nak faham. Tapi ada disebut. Yang kedua, milfad duduk luar, topi duduk luar pula, serban dalam. Jadi serban kita diikat di bahagian dalam sebagai alas atau pelapis kepala. Ni lebih logik lagi lah. Manakala pelindung besi, iaitu topi besi itu, diikat di bahagian dalam, peti besi dipakai di bahagian luar. Pemakai serban di dalam, jadi serban duduk dalam, balut sebagai pelindung kulit kepala daripada karat, kehangatan atau kerah besi. Moga dulu ke topi dia pakai gitu ya, tak ada pelapis topi keledan ni lembut tu. Jadi cara dia kena letak kain dalam tu. Dia lipat kain tebal, letak baru dia letak topi, baru dia ikat. Tu lebih nampak. Tapi orang tak mari pakai serban tu. Tu ulama kata takalluf. Mak nyusah ke diri. Hak tadi mula-mula tadi. Tak apalah, aku ke mana pun tu ada disebut. Okey, habislah. Teks yang ketiga. Kata Ibnul Qayyim, guru kami Abul Abbas Ibn Taymiyah, semoga Allah menyucikan ruhnya di dalam syurga, pernah menyebut ke suatu pandangan yang sangat indah. Kena bersedialah nak dengar ini. Guru kami Abul Abbas yakni Ibn Taymiyah, semoga Allah menyucikan ruhnya di dalam syurga, pernah menyebut ke suatu pandangan yang sangat indah lagi menakjubkan mengenai sebab kewujudan zu'abah, hujung serban yang terjuntai ke belakang. Beliau menyatakan, beliau tu mana Ibn Taymiyah lah, bahawa Nabi SAW mula mengenakannya pada waktu pagi, sejurus selepas peristiwa mimpi yang dialami baginda di Madinah, iaitu apabila baginda melihat Tuhan yang maha perkasa lagi maha berkaat. Ini Nabi mimpi. Mimpi ni tak usah takwil lah, sakit kepala. Kita ayat lalu. Allah berfirman dalam mimpi ni, wahai Muhammad, tentang apakah yang sedang diperdebatkan oleh malaikat di langit yang tinggi, al-mala'ul a'la. Aku pun jawab, kata Nabi SAW, saya tak tahu, aku tak tahu. Lalu Allah meletakkan tangannya di antara kedua belah bahuku, sehingga aku dapat mengetahui segala apa yang ada di langit dan bumi. Sehingga habis hadis, Allah letak tangan dia di belakang Nabi. Nabi pun jadi tahu maklumat. Gapo dia hak berlaku atas langit berkenaan dengan malaikat kecek gapo ni. Batana kata, baca sebab ni sahih. Kita baca, ini alam mimpi. Tak satu baik takwil lah. Tak sakit kepala. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi dan juga Imam Bukhari, dan Imam Bukhari pernah ditanya mengenai hadis, status hadis ni. Imam Bukhari kata hadis ni sahih. Imam kata hadis ni sahih. Gitu lah. Sebab tu anak tak orang ni. Gitu ya. Enggak sahih. Lepas tu dalam mimpi ni, enggak mimpi ni kita pun mimpi bagi buat yoga. Macam-macam mimpi ni malah ayat kat orang ni. Imam Ibn Taymiyah menyambung. Dia hurah hadis tu. Dia kata mana? Maka bermula daripada peristiwa itulah. Ini Ibn Qayyim ni. Kata-kata Ibn Qayyim dia ulah. Dia bawa, dia nukilkan kata-kata guru dia, Imam Ibn Taymiyah. Maka bermula daripada peristiwa itulah baginda melabuhkan zu'abah, yang di hujung serban dia tu di antara kedua-dua belah bahu dia ni. Dia tak. Situlah bermula dia olahkan serban itu ke belakang dia. Ini merupakan sebahagian daripada ilmu yang diingkari oleh lisan dan hati orang-orang yang jahil. Dan aku tidak pernah menemui faedah, yakni penjelasan sebegini berkenaan dengan pembuktian syariat melabuhkan zu'abah
daripada ulama selain Ibn Taymiyah, guru saya lah. Gitu maksudnya. Hak tu ada hurah tu. Apa falsafah di sebalik tu? Apa yang jadi Nabi waktu sempena cerita ni, kok mana kaitan dia? Selepas ni kita ada hurah tu. Baik, cuba tengok huraian. Dari segi sandara sejarah, ni Imam Ibn Qayyim nak mari bapus. Kenapa sebenarnya jadi Nabi letak ekor tu kat belakang tu? Tidak buat mari kot ni ke, bila-bila mai boleh gosok-gosok tu tak. Tapi dia letak kat belakang tu buat apa? Ni sebab dia. Hadis mimpi Nabi SAW iaitu Ru'yatul Anbiya. Ibn Taymiyah mengaitkan permulaan amalan ini dengan satu peristiwa rohani yang sangat agung, iaitu mimpi Nabi SAW di Madinah, di mana baginda melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi ni. Tapi Nabi tak boleh sebutlah lagu mana tu. Baik, yang pertama, ini huraian dia. Di dalam mimpi tersebut berlaku dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW mengenai apa yang diperdebatkan oleh para malaikat di langit yang tinggi, yang merujuk pada amalan-amalan penghapus dosa seperti menyempurnakan wudhu ketika kesukaran, melangkah ke masjid dan menunggu waktu salat selepas salat. Rupanya selepas tu Nabi ada sebut malaikat duk kecek ni tentang mukaffiratiz dzunub. Malaikat bincang di langit ni tentang amalan-amalan kalau kita buat Allah hapuskan dosa. Disebut begitu. Baik. Yang kedua, ungkapan lalu dia, yakni Allah dalam hadis ni meletakkan tangannya di antara kedua bahuku, Nabi kata dalam mimpi ni, adalah sebahagian daripada lafaz hadis sifat yang wajib difahami mengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu menetapkan sifat tersebut bagi Allah mengikut keagungan Allah tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, bila takyif wala tamthil, tanpa kita membagaimana ke tangan Tuhan, tanpa kita membuat gambar-gambar perumpamaan pun tak ada. Kita pakai terima gitu ya, lebih selamat lagi. Lagu mana wallahu alam. Apa kita sebut gitu sebab Nabi sebut dan riwayat ni sahih. Kalau riwayat tak sahih kita tak akan sebut. Itu maksud Ibn Qayyim dalam kenyataan di atas lah. Baik. Yang ketiga, sumbangan sumbangan pemikiran Ibn Taymiyah yang disifatkan oleh Ibn Qayyim sebagai indah dan menakjubkan oleh anak murid atau periwayat ini adalah kesimpulan beliau bahawa kalau dia kata badi'an, sangat unik apa yang disebut oleh Tok Guru dia ni, maksud dia ke dia? Yang pertama, Nabi SAW melabuhkan hujung serban Zu'abah tepat di bahagian belakang antara dua bahu baginda adalah sebagai peringatan, penghormatan dan kemuliaan atas kesan sentuhan rohani kerana pemberian ilmu secara langsung daripada Allah yang dialami baginda dalam mimpi. Bila Allah letak tu jadi Nabi tahu ke apa dia malaikat tu kecek. Sebab tu hak ni Ibn Qayyim tak surah. Cuma poin lepas tu Nabi sebut poinnya malaikat tu kecek tentang amal yang boleh menghapuskan dosa kalau kita buat. Misalnya puasa, enggak boleh lagi kita kata. Azan, enggak boleh lagi. Sedekah, tu amal mukaffirat. Kalau dalam riwayat misalnya bila jumpa wishala ya lah kata mukaffiratiz dzunub. Lepas tu Nabi kata salat musafah wishala, lepas tu salat Nabi kata yaghfirullahu qabla an yatafarraqa. Allah ampunkan dosa dia, maknanya dosa kecil sebelum dia berpisah lagi. Itu amal mukaffir. Tu malaikat tu kecek. Nabi tahu selepas Allah letak tangan dia. Amalan ini menjadi bentuk gambaran nyata terhadap nikmat batiniah. Nikmat batinah mana? Nikmat secara kerohanian yang diperoleh baginda pada malam itu. Hak ni bukan satu sistem. Jenis transfer ilmu ni bukan satu sistem. Nak ilmu kena belajar. Hak tu Allah beri kepada Nabi sahaja. Sebab Nabi kita kata dah. Ni kalau nak kira mukjizat lah. Bila Nabi terima wahyu tu kan, Nabi jadi reti banyak kali. Hak kita kata menyampaikan wahyu tu guna bahasa tu memanglah kerana Allah turun ke dalam bentuk gitu. Masalahnya jadi cerdik tu. Reti. Cuba tengok bila Nabi sampai ke Madinah dah. Reti taktik peperangan. Reti nak susun tentera. Gini supaya dia tu memang kira biasa. Kenapa kan? Seolah-olah gitu. Padahal tak rasa apa kan Nabi ni. Tu panggil ilmu wahyu. Jangan kita kata itu ilmu laduni. Dah ilmu wahyu tu. Itu sebenarnya. Ilmu wahyu. Itu lebih tepat lagi lah. Yang kedua, teks ini menegaskan kedudukan hadis mimpi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ia disahkan tarikh kesahihannya oleh pakar hadis terulung, iaitu Imam Bukhari. Pengesahan daripada Imam Bukhari memberikan kekuatan hujah yang sangat kukuh terhadap latar belakang kisah. Baik, yang ketiga, teks ini juga menonjolkan bagaimana tokoh ulama seperti Imam Ibn Taymiyah
Tidak sekadar melihat sunnah pemakaian Nabi SAW sebagai secara literal semata-mata. Tidak. Tidak tengok secara zahir gitu saja, tidak. Bahkan beliau berusaha menggali dimensi sejarah, kerohanian dan hikmat terdalam di sebalik setiap perbuatan dan gaya hidup baginda SAW. Penjelasan ini memberikan satu dimensi baru dalam menghayati sunnah berpakaian menurut perspektif sejarah dan peristiwa kenabian. Sebab itulah kalau kita tahu ni kan, mana kalau kita nak pakai juga dengan keadaan tahu ni, kita lebih ingat pada Nabi SAW. Itu maksudnya, itu maksud kitanya. Tak ada Nabi kata pakai subah 2 ekor ni gini kelebihan. Tak ada Nabi sebut gitu. Jangan kita tambah lah tu. Baik, seterusnya ni teks tak sedap. Lepas ni tak apa, lepas ni kita marah Arab lah. Lepas ni kita marah Arab. Ni muka surat berapa nanti ingat boleh tengok lah situ. Bak pakaian malabis. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai qamis, kemeja labuh. Ia merupakan pakaian yang paling baginda disukai. Qamis ni hak berjahit dah. Kita bincang dah dulu dalam hadis. Dia kata kalau libas hak tu dia ada dua makna. Hak jahit dah dengan hak tak jahit lagi. Dia boleh belakang. Tapi kalau qamis ni hak jahit dah. Dan ia merupakan pakaian yang paling baginda sukai. Yang mana lengan bajunya mencecah hingga ke pergelangan tangan. Baginda juga memakai jubah. Jubbah tu arak dia. Kita panggil jubah. Arak jubbah. Farruj, iaitu pakaian yang menyerupai qaba, sejenis jubah luar yang terbelah. Terbelah kan ada sini terbelah itu. Dia ada kacing lah. Yang sebab tu email pakai dia saruk. Dia ada dah pakai dia saruk pula. Itu dia panggil qaba. Serta pakaian farajiyah. Serta pakaian fari. Lepas ni kita akan sebut mulai juga kita belajar dari segi perkataan yang disebut dalam riwayat, dalam hadis. Baginda turut memakai qaba ketika dalam perjalanan musafir. Jadi nama-nama ni ada huraian bawah tu. Ketika dalam perjalanan musafir, baginda memakai jubah yang sempit pada kedua-dua belah lengannya. Baginda juga memakai izar. Izar ni orang panggil pakai hak start pinggir ke bawah. Kain sarung lah kita macam kan. Sebab kalau kita ihram tu kan, hak di atas tu dipanggil ridak, bawah tu panggil izar. Dan juga ridak yang ni kain selendang hak kita pakai ke atas tu. Al-Waqidi berkata, tak apalah dia mari ke Waqidi muka dia ayat ni kan, ayat sejarah. Panjang kain ridak dan burdah ataupun ridak, burdah ridak tu lah tu. Selimut selendang bergaris, baginda adalah 6 hasta, darat 3 hasta dan 1 jengkal lebar. Dan 1 jengkal lebar, lagu mana tak tahu lah ni. Anak tak nampak dia ayat ni. 6 hasta. Anak tu asalnya dia maksud lain tu. Sebab anak tanya tu mana tak masuk. Lepas tu anak cari dalam internet tu dia ada buat kira-kira hak ni maksud Waqidi ni gini. Cumanya hak tek Arab dia tu gitu. Anak cek dah tu. Lebar sejengkal lagu mana lebar sejengkal. Dan 1 jengkal lebar ni. 2 1 jengkal gini. Dia bukan darat tu. Potong lah tu 6 hasta. Sebab hasta ni gini. Hasta ni dia panggil yabda bimirfaq wa yantahi ila ni. Dia panggil taraf apa wusta. Daripada sini paja ni dia panggil mirfaq ni sampai ke hujung jari tengah tu dia panggil sehasta. Kalau sejengkal ni hujung ni jari tengah, sejengkal ni dia ibham, hujung wusta sejengkal. Agak apa? 2 kaki tak apa dah. Kita letak 20 inci lah dah. Boleh 20 inci ke? 20 inci. Makna 20 inci kalau kita tengok sini maknanya ne hasta ni maknanya ne kali 20 inci lah. Ne kali 2 mana 120 inci. Nah, gitu. Mana? Ne hasta. Tidak darat tu dan 3 hasta 1 jengkal lebar. Lebar mana hak panjang tu ne, panjang tu ne hasta. Punya lebar dia tu berapa ni? 3 hasta sejengkal. 3 sejengkal. Ne kali 3 lah mudah lah. Ne kali 3. Sebab kalau ne kali 3, ne kaki kali 3 ni sekaki lebih ni. Sekaki setengah lebih kurang ni. Sahasta ni. Sebab kalau kita kata sekaki ni asas jengkal lebih sikit lah. Gitulah lebih kurang Manakala izar, kain sarung baginda pula adalah daripada tenunan bumi Oman. Anda tengok dari segi hak ni bumi Oman ni maknanya bukan kain berkualiti ni, kain biasa. Kain biasa, bukan kain berkualiti. Baik, tak apalah kita tengok dulu. Lepas tu kita tengok huraian bawah. Yang panjangnya 4 hasta dan 1 jengkal panjang dia. Manakala lebarnya 2 hasta sejengkal. Hak bahagian atas pula. Hak panggil ridak. Baik, huraian. Cuba tengok. 1. Teks di atas menyebut beberapa istilah pakaian luaran
dan dalaman yang lazim digunakan oleh masyarakat Arab pada zaman awal Islam. Jadi hak Nabi pakai ni bukan pakaian hak tidak biasa orang Arab pakai. Hak ni pakaian ni hak biasa orang Arab pakai. Misalnya al-qamis. Kalau kita mengaji sekolah Arab dulu, qamis ni baju kemeja. Qamis ni baju kemeja. Dia ada butai tu. Tu qamis. Mana ada kurta lain. Bukan. Dia kalau dulu sekolah Arab kan, qamis ni baju kemeja tangan panjang. Merujuk pada baju kemeja yang labus tigamis atau baju kemeja yang longgar. Ia dijahit dan disarungkan dari kepala. Maknanya mungkin hak tak ada dia kaci setakat ni, kalau dia masuk kepala gitu boleh juga. Lengan baju baginda sallallahu alaihi wasallam yang panjangnya sehingga pergelangan tangan sampai sini. Panjang itu sampai sini, sampai pergelangan tangan. Dia panggil mafsal, yang memisahkan antara adud sufla dengan yadun. Ni yadun. Apa ni kita panggil yadun lah, tangan ni. Pak kerak potong ketika kis curi tu. Yadun ni. Ni panggil mafsal. Ni adud sufla, ni adud a'la. Lengan atas, lengan bawah. Situ. Siapa ke ni? Mafsal. Baik. Lengan baju baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga pergelangan tangan memudahkan pergerakan dan urusan wudu tanpa perlu disingsing terlalu tinggilah. Macam Nabi lipat gitu kan? Mudah. Sebab ada kita tengok dalam hadis, Nabi dia ada sejenis jubah Nabi pun sepit tangan tu. Biasa Nabi ni kalau urusan naik kuda pun lepas ni dia akan pakai sepit terus jadi gebah lah. Jadi hak tu payah taklah tu kalau nak ambil wudu. Sebab tu Nabi nak lipat payah. Nabi pun pecah kuning, pecah duduk dalam, Nabi akak, Nabi sakut sini. Nabi tok belakang, Nabi ikat. Dengan tangan-tangan jadi duduk luar lah. Tapi duduk tekuk lagi. Dia punya baju tu. Kita pakai jubah biasa buat begitu. Dah, kalau pergi Mekah enggak, dah kita pakai seluar panjang, kita pun akak, kita pun buat tubik tangan aku ni, kita pun letak ke belakang. Hidup belakang, tak kena kita nak tunduk ke apa tu. Mudah ya tu. Baik, tak apa. Cuba kita tengok di sini. Tu dia al-qamis. Yang kedua al-jubbah. Kalau kita panggil jubah tu. Tapi kalau kita sebut jubah tak sedap benar itu. Berapa jubah ni selah ni nak? Dia pening lah. Dia tutup arak sesak iman. Tak ya, dia kita panggil jubah. Sebab Abu Bakar, sebenarnya Abu Bakar, tak jadi gitu. Mati dua gitu. Abu Bakar. Baik, al-jubbah iaitu jubah luar yang berpotongan longgar. Biasanya dipakai di atas pakaian lain sebagai lapis yang pelindung daripada cuaca sejuk dan panas. Ini orang panggil jubah lapis yang kedua. Dia ada setengah tu hak memang dia ada kancing ke depan, macam-macam lah. Hak ni maknanya jubah ni maknanya jubah luar yang kira longgar. Sebab apa? Sebab dia nak pakai atas pakaian lain. Fungsi dianya sebagai lapis yang pelindung daripada sejuk atau panas. Yang ketiga al-farruj dan al-qaba. Farruj ialah sejenis pakaian berbelah di bahagian belakang yang menyerupai qaba. Jubah luar berbutang atau berikat di hadapan dengan lengan baju yang agak sempit. Qaba ni dia ada macam dia tak ada kaki di sini, dia ikat. Sebab kita pada sini dia ikat. Dia ikat gitu. Tu. Tapi dia tak ada kaki. Tapi farruj ni dia kaki kot belakang. Supaya orang kita pakai baju sejuk nak mutu. Boleh lalu orang Kelantan kalau makan lagu tu. Dia pakai balik. Kalau duduk di benua mana orang tahu ni Kelantan ni. Anak duduk luar tak ada pakai gitu. Kalau ada tu. Kelantan tu. Kau ni memang dia pakai gitu. Bakal kalau dia pakai kot depan, kaki kot depan tu orang pelik. Tak boleh lah muka tekuk dia duduk gitu. Tu ni dia panggil farruj. Adapun qaba pula adalah jubah luar berbutang. Jubah luar juga berbutang atau berikat di hadapan dengan lengan baju yang agak sempit. Lengan baju ni sempit. Sini dia ikat lagu mana tak tahulah, anda pun tak sempat nak tengok gambar. Gitu. Jadi pakaian jenis ni memberikan kemudahan untuk menunggang kuda atau unta. Sebab apa? Sebab dia sempit. Dia sempit, tidak gebah lah. Al-farajiyah, sejenis jubah longgar dengan belahan di bahagian lengan, memberikan keselesaan adapun dia belah ni dia bukan belah pakatah, mungkin dia belah separuh ataupun dia belah tu dia ada kaki ke mudah nak buka lah. Jadi hak ni sebenarnya dia untuk pengudaraan. Jadi orang Arab ni dia pakai sesuai dengan musim dia. Sebab dia musim dia 4 musim setahun. Lepas tu dia tak, kalau kita kata dia barat pun 4 musim kot, tapi 4 musim dia ni dia berkait dengan angin pula. Kalau kita tengok dalam syarah. Jadi bila pakai gitu kan, jadi masuklah angin tu. Betul lah kita kata musim panas tu agak dia pakai tu. Baik, seterusnya. Hak ni semua ni boleh tengok dalam kamus.
Dalam kaum sah dia ada sebut. Yang kelima al-izar dan juga ar-rida. Ini biasa kita dengar lah. Dua helai kain tidak berjahit yang lazimnya digunakan. Izar ialah kain sarung yang diikat dari paras pinggang ke bawah seperti kain pelekat. Cuma dia tak jahit. Manakala rida pula ialah kain selendang yang diselimut pada bahagian atas badan seperti pakai ihram lelaki dewasa. Mana orang Arab dulu bila dia pakai seluar pendek sekat paha apa, dia pakai tu. Ana ada tengok ni serupa dengan orang India ada dia ada kan. Jadi dia ikat gitu tu. Tapi hak tu sarung, tapi hak tu izar. Dia beli tu, kemah tu lari tak cabut tu, dia ada cara ikat. Anda tengok internet dia ada ayatnya. Cara ikat tu. Sebab kita lah nak pakai kain ihram, kita kena belajar. Cabut tu logal lah. Tapi ada saya nak cerita. Cabut dia kata mojo pakai seluar dalam dia tu. Rupanya paruk. Dia tak faham. Larangan ihram dia kata mojo lah pakai seluar dalam dia tu. Baru orang tahu dia tak jadi. Paruk tu ihram lagu tu. Jadi hak tu sebenarnya ada kaedah dia lah. Tak sebicar sebab tu dia pakai ikat pinggang. Baik, tak apa, kita tengok lagi sini. Jadi yang kedua, teks tersebut memetik riwayat daripada Al-Waqidi yang memberikan dimensi khusus pakaian baginda mengikut unit ukuran tradisional Arab lah. Tadilah nek hasta kali dengan berapa ni? 2 hasta sejeka tu lah tadi. Boleh tengok situ balik lah. Kesimpulannya, apa dia sebenarnya Ibn Qayyim nak ayat yang kita boleh faham lah. Nak ayatnya kesederhanaan Nabi dalam hidup ni dari segi berpakaian. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin agung, pakaian baginda sangat ringkas, praktikal dan diperbuat daripada bahan tempatan atau wilayah berhampir seperti tenunan Oman. Dia panggil nasjun Oman. Hak ni pakaian biasa ni. Anda tengok nasjun Oman dalam syarah, dia kata bukan pakaian mewah ni. Biasa-biasa orang kapal pakai. Sebab tu dalam syarah Profesor Dr. Abdul Razak Badar kan, syarah kepada Syama'il tu kita ada bincang di klinik Dr. Mutahabi dah, hotel dah kita tu. Memang disebut Profesor Dr. Abdul Razak Badar disebut, dia kata Nabi ni makanan Nabi, pakaian Nabi, semua Nabi buat jadi sunnah. Apa maksud? Semua perbuatan Nabi jadi sunnah pada kita. Ayatnya hak Nabi buat tu semuanya adalah benda-benda biasa yang orang boleh buat, orang boleh ikut. Kalau Nabi jenis maharaja makan udah galah susah betih dah, dia boleh ikut. Pakaian daripada luar negara, daging wagyu gitu lah. Siapa dia nak boleh ikut? Tak jadi sunnah dalam lagu tu. Abdul Razak pada kata bila kata jadi sunnah mana pakaian Nabi itu termasuk dalam mataqatul basyariyah, sesuatu yang manusia mampu ikut. Itu makna sunnah tu dalam konteks nak ikut Nabi dari sudut karakter Nabi sebagai manusia tu. Kalau Nabi makan standard raja-raja, tak terikut kita. Itu yang disebut kan. Jadi kesederhanaan Nabi. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin agung, pakaian baginda sangat ringkas, praktikal dan diperbuat daripada bahan tempatan atau wilayah berhampiran seperti tenuman Oman. Nasjun tu mana tenunan, kain yang ditenun. Yang kedua, practicality dalam safar. Lagu mana cara hidup Nabi? Hak praktikal, hak Nabi. Praktikal di mana hak Nabi? Gitu sama Nabi pakai kalau pergi musafir. Secara amalinya lagu mana ketika musafir. Jadi pilihan baginda untuk memakai jubah. Sebab tadi kan sebut Nabi kalau musafir yang pakai gini. Benda tu semua tu orang Arab pakai tu. Pilihan baginda untuk memakai jubah berlengan sempit. Dayiqah al-kumman. Hak panggil qabak tadi. Ketika bermusafir bertujuan untuk mengelakkan pakaian daripada tersangkut tu. Ni pakai fit lah sikit tangan. Dia fit ni pun maknanya dia tidak gebah. Sebab orang Arab ni ada jenis jubah dia. Ni jenis gebah. Dia ada passenger. Kita orang jatuh pun ada. Bukan rutin saja. Ni bila Nabi nak utang dengan musafir, dia cari hak fit sikit. Hak agak ketat sikit. Untuk memudahkan. Maknanya Nabi pilih. Masa kita nak musafir gini. Masa nak pergi gini. Dia ada khusus tu. Sebab tu guru nak sebut dulu. Anda ingat mula-mula kita kena tahu pertama. Dia kata kena ingat. Nabi ni dia ada kira kaedah munasabah. Munasabah kata buat gini. Nabi ambil kira. Kita pun janganlah pakai kasut hijau, luar merah. Gede lagi baju orange, pia, biru muda. Cukup set. Tak munasabah lagi. Tak boleh. Dia kena sesuai. Munasabah. Ada ke munasabah? Sebab tu Ani ingat ni pertama kali dengar semua masa dengar masa kita sekolah guru kita tak sebut. Kita tanya sebenarnya, lepas tu kalau kita pakai baju Melayu,
Orang panggil suit Melayu lah. Ada kata sunnah tu, Nabi gitu. Kalau sahabat dia pergi pakai bangsa dia tidak bercanggah dengan kaedah menutup aurat, Nabi pakai. Molek gitu. Tak semesti jubah. Cuma kalau pakai samping tu takut orang bahasa lagu lain pula lah. Ya Allah, nak pergi mai Jumaat. Kalau pergi Jumaat lah ini. Baik, cuba tengok di sini. Itu dipanggil. Yang ketiga, kalau kita tengok sini, kekemasan dan ketertiban. Walau bagaimana ringkas pakaian Nabi SAW, dia tetap mempunyai potongan yang kemas. Lengan baju tidak melebihi pergelangan tangan. Nak jaga imej dan kesopanan seorang utusan Allah. Sebab tu Nabi kalau kita tengok, kalau sahabat dia kaci baju, tak kaci, dia suka kaci peraja, dia comel sikit apa. Nabi sebut gitu. Mana tidak serebeh, kalau tidak selekeh dia. Baik, kita pergi pada teks seterusnya. Kata Ibnul Qayyim yang bermaksud, dan baginda SAW pernah memakai hullah yang berwarna, hullatul humra, hullah yang berwarna merah. Yang dimaksudkan dengan hullah ialah kain sarung bahagian bawah dan selendang bahagian atas. Dia kena ingat hak ni kalau kita tengok dalam kitab lain, dalam syarah hadis anda tengok hullah ni sebab dia ada beberapa maksud hullah. Anda sebut dulu hak biasa kita tengok dalam syarah hadis lah. Salah satu makna hullah ni sebenarnya jubah. Cuma jubah tu dia nipis, dia pakai kat luar. Dia ada kaci juga. Kalau tak ada kaci pun dia panggil jubah lagi. Kalau tayalisah tu dia tak ada tangan, dia masuk gitu ya. Dia ikat sini. Sebab Khomeini laknatullah pakai tu lah. Khomeini pakai kan dia tak gitu. Tangan duduk dalam ni. Tu dia panggil tayalisah. Jubah juga. Tapi jubah tu dia orang Arab tak akan gitu, sebab tu dia panggil jubah ajam. Jubah orang ajam. Hak ni hak tu. Jadi pernah Nabi pakai warna nis, warna merah dari ikan lah kira-kira ni. Kita akan bincang ni merah lagu mana perincian dia jaga sebut ni. Merah nyela, tak ada color lain sikit rambut kalau lagu mana ada kita akan bincang sekarang. Cuma di sini salah satu huraian hullahnya yang dimaksud dengan hullah ialah kain sarung bahagian bawah kita panggil izak tadi dan selendang bahagian atas. Sesuatu pakaian tidak nama hullah melainkan dia merujuk pada kedua pakaian tersebut secara bersama. Dia panggil satu persalinan. Hak ni sepakat ulama. Hullah ni satu persalinan. Sama ada dua lah ke, selah ke. Kita pakat tu. Hak ni comel lah. Ada sahabat Nabi hadiah pada Nabi. Maka adalah silap bagi sesiapa yang menyangka bahawa pakaian yang dipakai baginda itu berwarna merah tulen, merah polus, tanpa dicampur di warna lain. Merah sahaja, tak ada campur lain. Sebaliknya hullah merah tersebut adalah ni lah. Dua helai kain burdah buatan Yaman yang ditenun dengan garis-garis merah dan hitam. Sebagaimana kain-kain burdah Yaman yang lain. Dia bila sebut burdah ni mana daripada Yaman, merah tu burdah hak Yaman, dia bukan merah saja. Merah. Tapi bila tengok tu kita kata merah, tapi dia ada tu jalur-jalur hak warna lain, warna hitam. Kain merah dengan hitam, dia jadi nampak orang panggil matching lah kira-kiranya. Kira-kiranya comel lah. Tapi apa sebut humrah? Sebab merah tu lebih dominan. Lebih latah lagi. Jika tidak kerana garis itu, maka warna merah tulen adalah sangat dilarang oleh Nabi. Kita akan bincang selepas. Nabi tak sih. Bapa tak sih itu adalah ulama sebut. Tu ulama khilah juga. Tak boleh tu apa. Anda baca dalam kitab Adabul Mufrad syarah dia tu. Ada ulama selepas Imam Bukhari tak sebut nama ke dia. Dia ni, dia ingat ke warna merah ni. Siapa ke, dia tak benar anak murid dia guna pen merah. Lepas tu nak raih ketah guna pen ke dia. Raih, dah tak apa pen ke dia tu, apa mesti merahnya. Jadi anda baca-baca tu ada juga ulama kata sebenarnya ulama ni dia tak benar guna pen merah tu sebab pada waktu tu ada satu ajaran salah, dia berorientasi ke merah. Payah merah, baju merah, kasut merah, dia suka merah. Seolah macam dia nak lawan. Nabi kata jangan pakai merah nyala, merah saja tu. Sejenis ajaran sesat. Kalau di Kubah Khiyah tu ada ajaran sesat, dia panggil pok batiniyah, dia pakai putih saja. Dia mari Mahayana tu hitam. Baju putih, serba putih, selipar putih lagi. Cuma basikal dia tak putih, nak basikal. Dia mari gaya ayah Hana minta masuk ajaran dia. Dia kata kita ni sudah kita lama dah, kita ni sudah lepas dah semaya, sebab tu dia tak semaya dah. Dia baca ayat tu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sebab kita ni sampai maqam yakin. Tak semaya lah. Jadi dia kata kalau abang masuk, dia kata mungkin dalam tengoklah atas pengiktirafan daripada guru, kita pun dengar, parut. Tak boleh japuk, takut dia, kita nak dengar dia ayat tu ke dia. Oh, parut lah tu. Dia cara, dia soh semaya dia lucu.
buah haji dia susung. Selai-seli gitu. Anak pergi. Anak kata lucu mau lihat sah dia. Anak rasa kira tak ramai dia malu. Nampak dia buat gitu. Tapi berat lah. Nesak. Dia sekitar masa tu puluh-puluh hari kot buat dia. Tu jenis putih. Ni dalam syarah tu dia kata warna merah. Baik, tak apalah. Di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan bahawa Nabi SAW melarang daripada menggunakan al-mayasir, hamparan pelana sutra yang berwarna merah. Nabi tak benar. Dia pelana warna merah tu dia ada lapisan, dia letak sebelum dia letak ke pelana tu dia ada lapisan tebal tu. Hak tu dia jalinan daripada sutra warna merah. Nabi tak benar. Manakala dalam Sunan Abi Daud daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi SAW melihat ke atasnya, iaitu ke atas Abdullah bin Amr ada sehelai pakaian nipis, raitah, yang dicelup pekat dengan usfur. Usfur ni maknanya pewarna kuning kemerahan. Lalu baginda bersabda, apakah pakaian nipis yang ada pada kamu ini? Apa pakaian gini ni? Maka aku pun sedarlah, kata Abdullah bin Amr, bahawa Nabi tak suka pakaian itu. Lalu aku pun balik menemui keluarga aku, kata Abdullah bin Amr, dan aku menemui keluarga yang ketika itu sedang menyalakan ketuhar api pembakar roti lah, ada dapur kayu. Lalu aku mencampakkan pakaian tersebut ke dalamnya, dia bakar dalam api. Keesokan harinya aku datang menemui baginda SAW. Lalu baginda bertanya, wahai Abdullah, apakah yang telah engkau lakukan dengan pakaian tersebut? Maka aku pun ceritalah kepada baginda, aku bakar, aku lebur, jadi air dalam api. Dia royaklah. Maka Nabi pun kata kepada dia, mengapa tidak engkau berikan pakaian itu untuk dipakai oleh sebahagian ahli keluarga wanita engkau? Kerana sesungguhnya dia tidak mengapa, boleh bagi dia. Dia gini, maksudnya pakaian dia celup tu jadi kuning kemerahan tu, bagi Nabi itu warna tu sesuai untuk perempuan. Anak pun tak tahu warna kuning kemerahan di mana pink, jenis merah pink tu kalau mana. Kalau tak tahu lah, anak pun tak tahu tu. Kalau usfur ni kita kata biasanya kuning, tapi sini kuning kemerahan. Dia nak pergi merah. Jadi bagi Nabi dalam syarah sebut, hak ni tak sesuai untuk lelaki. Tak tahu orang. Kalau orang jatuh pakai orang, kau tengok gitu tu. Dalam syarah hadis yang tengok, maknanya bagi Nabi pakaian warna ni tak sesuai untuk lelaki. Sebab tu bila Abdullah bin Amr ni dibakar, dia kata, wih, kau tina rumahmu bini, kau anak, apa? Maknanya isyarat Nabi ni hak sesuai untuk perempuan. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi dalam perbincangan ni anda tengok dalam web dia lah, dia buat kesimpulan, bagus kesimpulan ni. Kita boleh buat kesimpulan bahawa mana-mana pakaian yang dianggap pakaian wanita, tak kira lah, boleh jadi pakaian wanita di satu tempat, hak ni pakaian ni sesuai untuk wanita. Masyarakat anggap gitu. Kalau orang lelaki pakai dia anggap tak sesuai, dia pandai, orang panggil jelek lah. Kita tak boleh pakai itu. Kalau tepat. Sebab apa? Sebab hak tu dia anggap untuk wanita. Itu keputusan dalam disiplin pemakaian, etika pemakaian. Jadi sebut dia suka Qaradawi. Sebut je kita kata kasut, sebut jubah misalnya. Saja sebut ni dia tak ada hari ni. Jari-jari dia mari juga. Tapi kalau dulu kalau Maulana boleh katakan dia mari kan. Dia pernah, dia tak apa, orang tak kenal apa kan. Pernah dia pakai, dia tu bila beli pagi dia pakai jubah. Ana tengok, ana kata tidak, jubah itu nentan. Dia kata jubah ana tak kering dia tu. Dia pakai jubah bini dia. Ana kata lain Syekh. Jubah yang tak lain. Orang tengok, ana kelih ana tahu. Teruk dia dia lagi beli kedai jual nasi depan rumah gitu, dia lalu depan mana. Anak kata, Syekh tu dia jubah hotel ni tak? Jubah anak tak kering dia tu. Orang, kalau orang tengok, orang tak cecep pun, tapi kita nak kan jubah. Sebab jubah perempuan pun dia ada potongnya dia. Dia tu kata kalau benar sehingga orang tengok, orang tahu lah ni pakaian perempuan, tak boleh pakai kita. Tu dia panggil etika pemakaian. Mana tanya dia, kau tak bawa pergi pakai mana-mana. Dok dia kata ni yang pakai. Sahut gitu dia kata ni. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Dalam Sahih Muslim daripada perawi yang samalah, daripada perawi tadi juga boleh tengoklah tu. Baik, Abdullah bin Amr juga ni. Cuma hak ni dalam ni Abdullah bin Amr juga, cuma hak ni dalam riwayat Muslim. Bukan ya. Okay. Beliau berkata, Nabi SAW melihat aku memakai dua helai pakaian dicelup usfur, lalu baginda bersabda, sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir. Janganlah engkau memakainya. Di dalam Sahih Muslim juga daripada Ali. Ni daripada Ali, tadi daripada Abdullah bin Amr. Dalam Sahih Muslim juga daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW melarang daripada memakai pakaian dicelup dengan usfur.
Bila dicelup tu pakaian tu panggil mu'asfar. Pakaian tu pakaian mu'asfar, mana pakaian bermakna kuning kemerahan. Dan sedia maklum bahawa celupan tersebut menghasilkan warna merah. Tapi bukan merah polos tu, merah tu, tapi dia macam kuning kemerahan. Gitulah lebih kurang. Tapi nak ayatnya dalam syarah sebut hak ni bagi Nabi, pandangan Nabi dalam konteks orang Arab yang di kawasan Mekah tu, ini pakaian sesuai untuk perempuan. Manakala dalam sebahagian kitab sunan, dalam riwayat lain dinyatakan bahawa para sahabat pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, yakni dalam satu musafir. Hak tadilah riwayat tadi, di mana baginda melihat unta-unta tunggangan setengah-setengah sahabat dia terdapat kain-kain penutup selimut yang mempunyai garis-garis merah. Setengah kata garis merah tu maknanya dia ada campuran sutra. Dia nak lembu, dia letak gini. Dia letak hak pelapik hak di atas suku, dia letak tu untuk lapik antara belakang unta tu dengan pelapik hak kerah tu. Pelana lah, kita panggil pelana tu. Dia lapis hak tu. Warna merah. Baik. Maka Nabi pun kata, ketahuilah aku melihat warna merah ini telah menguasai kamu sekalian. Maka kami pun segera berdiri untuk menanggalkannya. Sebaik mendengar sabda Rasulullah SAW itu. Sehingga kan sebahagian unta kami terkejut lari. Wah, kau cepatnya nak buat tu bila Nabi kata begitu. Mana selalu tak bertangguh dah. Sampai kejut unta. Lalu kami mengambil kain-kain penutup tersebut dan menanggalkannya daripada unta-unta kami. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik, itu kata-kata Ibn Qayyim. Cuba tengok huraian dia. Dia gedia dia panggil pak kita ni. Za'faran ni macam orange no? Orange. Merah gitulah. Merah orange. Pos za'faran memang lah. Kalau kita beli jabarawah kenal tak? Arti dia. Orange tu. Memang asal kepak kita pun tak sesuai kalau orange no. Petikan teks di atas membincangkan salah satu isu yang sering menimbulkan salah faham dalam bab pakaian. Kitabul Libas. Iaitu hukum lelaki memakai pakaian warna merah. Ini sentiasa ada bincang lah. Batu Datuk Yusuf Qadawi dia kata tak boleh, Malik tak samakal. Teks ini menghuraikan pertentangan zahir, yakni ta'arud antara hadis yang menyatakan Nabi SAW memakai pakaian merah dengan hadis yang Nabi larang. Jadi kalau kita tengok ada hadis Nabi larang, tiba-tiba ada Nabi pakai juga. Jadi hak Nabi pakai tu lagu mana? Tadi sebut dah Nabi pakai tu bukan merah polos, bukan merah tulis, tak ada warna lain sikit rambut. Sebenarnya jalur Nabi pakai tu. Tadi kan disebut dia jahit hak itai-itai pula jalur tu, cumanya latah warna merah, dominan warna merah. Siapa orang panggil warna merah? Baik, cuba kita tengok sini. Yang pertama, definisi hullah dan hakikat pakaian merah Nabi SAW. Makna hullah, mengikut istilah bahasa dan adat orang panggil budaya Arab, hullah bukanlah sejenis sehelai baju sahaja. Walaupun ada juga anda tengok dalam syarah hadis dia kata hullah ni mana baju tapi bukan baju jubah. Yang dipakai keluar, mana jubah yang kedua. Dah waktu tu dia warna nipis. Bila pakai tu dia akan kontras lah. Dia orang pakai dia ambil kira lalu supaya sesuai dengan warna hak dia pakai hak dalam tu. Baru nampak comel. Itu. Hullah bukanlah sehelai baju saja. Ia mestilah sepasang pakaian yang terdiri daripada bahagian bawah dan bahagian atas. Selendang atau kain penutup bahagian atas tubuh yang diperbuat daripada jenis kain yang sama. Serupalah warna tu. Yang kedua, salah faham warna merah. Teks menjelaskan wujudnya kesilapan dalam kalangan sebahagian orang yang menyangka Nabi memakai pakaian merah tulen. Ahmar battah, ahmar battun, ahmarun battun. Mana merah semerah-merah, tak ada warna lain sikit abu. Tu tak betul tu. Ibn Qayyim kata tak betul. Nabi pakai merah tu sebenarnya dia ada warna merah tu sebahagian. Cuma dia nampak lebih dominan tu. Sebenarnya tidak. Sebab tu dia jalur lah. Jalur sebenarnya. Realiti hullah merah Nabi SAW mengikut apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim ni. Pakaian yang dipakai oleh baginda SAW ialah pakaian tradisional buatan Yaman. Dia panggil burd Yamani. Kain jenis ini ditenun menggunakan benang merah yang diselang-selikan dengan benang hitam ataupun benang warna lain. Ini orang panggil jadi bergaris-garis. Orang Arab menamakan sebagai hullah merah, hullatun hamra, berdasarkan warna yang dominan atas garis merah yang ketara padanya. Oleh kerana warna garis merah tu dominan, dia panggil merah. Bukannya kerana dia warna merah polos, tak ada warna lain, merah saja. Tidak gitu Nabi pakai. Yang kedua, larangan memakai pakaian merah polos untuk lelaki. Merah merah, tak ada warna lain. Kola pun merah belakang. Merah nyala. Hak lembu tengok tu lembu jadi liar. Lembu pun tak belakang angin. Yang kedua, larangan. Jadi teks
mengemukakan beberapa dalil yang menunjukkan larangan keras, nahyun syadid, terhadap penggunaan warna merah tulen bagi lelaki. Yang pertama, larangan mayasid hum. Berdasarkan hadis Bukhari, baginda melarang penggunaan hamparan pelana berwarna merah. Pelana ni hak tadi hak sahabat cabut cepat-cepat siapa mengganggu unta, siapa unta lari tu, nak yang cepatnya dalam melaksanakan perintah Nabi tu. Hak ni biasanya pelapik dia tu antara pelana dengan belakang unta tu ataupun kuda tu, kain tu diperbuat daripada sutera atau bulu berwarna merah tulen yang diletakkan atas belakang kuda atau unta. Hal tu yang dimaksud. Nabi taksir. Yang kedua, kisah Abdullah bin Amr. Baginda menegur Abdullah yang memakai pakaian nipis yang dicelup dengan usfur yang menghasilkan warna merah jingga yang tu. Orange lah. Teguran ini sangat dikesani oleh Abdullah bin Amr sehingga beliau bakar pakai. Lepas tu Nabi kata, bapa tak wui pada orang petinanya ada di rumah tu. Yang ketiga, sebab larangan keserupaan dengan orang kafir ataupun wanita. Anak tu tengok jugalah, nak tengok dia punya sejarah lah. Rupanya pakaian ni di zaman masa Nabi larang ni, mana hak ni termasuk tasyabuh dengan orang kafir. Di mana tu? Mana di Rom dengan Parsi. Ada disebut itu. Ada disebut gitulah. Anak pun tidak tengok dalam banyak kitab, cuma sepak tengok dalam Syamilah. Baik, dalam hadis Muslim, baginda menegaskan bahawa pakaian bercelup unsur merah itu adalah pakaian orang kafir pada zaman tersebut. Dalam hadis Muslim, justru umat Islam dilarang menyerupai mereka. Ini termasuk dalam tasyabuh fil libas, tasyabuh dalam pemakaian. Baginda juga menjelaskan bahawa warna merah terang sedemikian adalah khusus dan sesuai untuk perhiasan perempuan, bukan lelaki. Kalau perempuan tak ada masalah, boleh pakai. Yang ketiga, kepantasan para sahabat mentaati perintah Nabi SAW. Kisah di penghujung teks riwayat Abu Daud mempamerkan ketinggian adab dan ketaatan para sahabat. Dia panggil apa ni? Himmatut taslim. Semangat nak menyerah ke. Dan Nabi kata gitu juga, gitulah. Itu mana himmatut taslim. Kena ada kita tu. Dan Nabi buat gini, buatlah. Itulah orang panggil itibaknya, semangat tu. Semangat nak serah diri pada agama. Dan bila Nabi kata, ni agama lah tu. Sebaik saja mendengar teguran baginda mengenai kain penutup merah yang diletakkan di atas unta-unta mereka, para sahabat terus bergegas menanggalkannya dengan serta-merta, tanpa bertangguh, sehingga tindakan yang tergesa-gesa itu mengejutkan unta-unta mereka. Okey, baik, seterusnya. Kita habislah sikit. Baik, kata Imam Ibn Qayyim lagi, dan mengenai keharusan memakai pakaian berwarna merah, sama ada dari jenis pakaian biasa, kain sakhlak. Ana pun tak sempat nak tengok ni dia ni, sebab tu tengok dalam internet tu mana kain sakhlak dipanggil. Maupun selainnya, terdapat pandangan yang memerlukan penelitian, ragu-ragu atau keharusan. Ragu-ragu ni mana syak lah, benda syubhah mana. Ragu ni benda syubhah ataupun haruh boleh. Adapun hukum makruh pula adalah sangat bersangatan. Maknanya dia panggil, makna makruh tu makruh sampai peringkat tahrimi lah. Makruh tu nak pergi ke haram. Tu. Maka bagaimana boleh disangka bahawa Nabi SAW pernah memakai pakaian merah tulen, merah nyala, tak ada campur dah langsung warna lain. Tak mungkin. Kalau Nabi lari gitu, tiba-tiba dia pakai. Maknanya merah Nabi tu merah lain lah tu. Sama sekali tidak. Sesungguhnya Allah telah memelihara baginda daripada memakainya. Sebenarnya kekeliruan, yakni syubhat ini hanyalah timbul disebabkan oleh penggunaan istilah al-hullatul hamra, persalinan merah, dan Allah lebih mengetahui. Apa huraian dia? Teks ini memberikan pencerahan akademik secara ilmiah lah bahawa larangan atau kemakruhan memakai warna merah bagi lelaki sebenarnya dia merujuk pada warna merah tulen, polos. Solid red itu maknanya merah saja. Merah nyata kan? Ada periwayat yang menyatakan baginda memakai pakaian merah, ia sebenarnya merujuk pada pakaian berjalur yang mengandungi warna merah. Yang mana hukum memakai al-harus dan tidak makruh kerana dia tidak dikategorikan sebagai merah tulen. Baik, seterusnya. Kata Ibn Qayyim lagi. Dan baginda Nabi SAW telah memakai pakaian qamisah, sejenis jubah luar atau selimut yang bercorak dan yang polos, tanpa corak. Ini bukan khamisah guna kha. Khamisah khamisah. Khamiyah sa tak marbut. Khamisah guna kha. Patuh tu guna sa. Apa dia khamisah tu? Sejenis jubah luar atau selimut yang bercorak dan yang polos. Polos ni maknanya satu warna, tak ada bercorak-corak.
Baginda juga pernah memakai pakaian berwarna hitam. Kalau kita mudah kecek Nabi pakai ni sawarna, tidak merah lah, sawarna. Kalau putih kat putih, kalau hijau muda kat hijau muda, kalau warna hitam-hitam, itu maknanya. Baginda juga pernah memakai pakaian berwarna hitam serta memakai farwah, jubah berbulu yang diklaim, yang dihiasi ujung dia tu. Si kita pakai klaim juga jahit tak ujung tu. Dengan sutra sundus. Mana pula kata sutra sundus ni lembut kat lah ni. Baik. Dan Imam Ahmad serta Imam Abu Daud telah meriwayatkan dengan sanad mereka berdua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Raja Rom telah menghadiahkan kepada Nabi SAW sepasang mustaqah. Mustaqah ni maknanya jubah berbulu daripada sundus. Maknanya sunduh ni kebanyakan ulama kata sutra halus. Walaupun ada juga sebut tebal, tapi kebanyakan ulama kata sutra yang halus, raqiq. Lalu baginda pakai. Padahal Nabi takwi. Tiba-tiba Nabi pakai. Kata Anas, seolah-olah aku sedang melihat pada kedua-dua belah tangan baginda yang bergerak-gerak kerana lengan jubah yang panjang itu. Masa pas sini lah. Baik. Al-Asma'i berkata, Al-Mustaq tadi jamak dia masatik, jamak bagi mustaqah tadi, masatik, itulah jubah bulu tadi tu. Ialah jubah berbulu firak yang mempunyai lengan panjang. Khattabi kata, Imam Khattabi sangat munasabah bahawa mustaqah ni pakaian bulu ni dilapisi atau diklaim tepi lengan dan kola baju dengan suluh sutra. Kerana jubah berbulu itu sendiri pada hakikatnya tidak diperbuat daripada sutra secara keseluruhannya. Khatib Baghdadi kata, dia sebenarnya maksud Nabi pakai ni, mana sutra tu tepi tu ya. Tepi tu sikit ya. Tu maksud dia. Sebab tu Nabi pakai. Kalau Nabi tak sutra keseluruhannya. Baik, cuba tengok huraian ni ringkas saja. Kemuskilan mengenai Nabi SAW memakai sutra atau pakaian yang disulam dengan sutra ini boleh dijawab dan diperincikan melalui 3 sudut pandang hukum dan sejarah pensyariatan berikut. Usin juga kita, mana Nabi pakai sutra ni? Baik, yang pertama, peristiwa dalam hadis ini berlaku sebelum turunnya wahyu yang mengharamkan pemakaian sutra secara mutlak ke atas golongan lelaki muslim. Pada fasal awal Islam, pemakaian sutra bagi lelaki masih diharuskan. Apabila hukum pengharaman tersebut diturunkan kemudiannya, Nabi SAW terus menanggalkan pakaian sutra dan tidak lagi pakai. Walaupun capur pun Nabi tak pakai. Baginda SAW kemudian menghadiahkan jubah tersebut pada Ja'far bin Abi Talib untuk diberikan kepada orang lain, yakni pada wanita lah ataupun bukan Islam yang tidak tertakluk pada hukum tu, hukum haram tu. Sayyidina Ali lah ke siapa-siapa perempuan aku kalau kafir, Nabi tak akan. Selepas turun jelas pengharaman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi huraian yang penting adalah berdasarkan ulasan Imam Al-Khattabi yang menyatakan jubah yang dipakai oleh Nabi itu diklaim dia panggil mukaffaf atau disulam dengan sutra sundus, sutra yang lembut pada bahagian kola ni, bahagian tekak ni, dan pergelangan tangan sikit. Lalu ni dia panggil kita list, panggil tak? Gitu tak? List lah kita kata. Kalau list dia bukan jalin, dia jahit gitu ya. Dia siap dah. Ni dia clean. Pada bahagian kola atau pergelangan tangan, bukannya diperbuat daripada sutra secara keseluruhan. Itu kata Imam Khattabi. Dalam syariat Islam, khususnya mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, lelaki diharamkan memakai pakaian yang diperbuat daripada sutra asli secara keseluruhan, atau jika sutra tu lebih dominan, lebih majoriti, mana sutra tu lebih banyak. Jadi hak tidak sutra sikit saja, itu tak boleh. Mazhab Syafi'i betul boleh, dan jumhur ulama pun kata tak boleh. Walau bagaimanapun, lelaki diharuskan memakai pakaian yang mempunyai sulaman, klaim atau hiasan sutra sekiranya kadar sutra tersebut tidak melebihi selebar 4 jari. Ni 4 jari. Sikit nano ayat si. Yang terakhirnya, ini bersandarkan kepada hadis sahih Imam Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW melarang pemakaian sutra kecuali sekadar tempat letak 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Sebenarnya orang ni bukan nak ayat kadar tu, nak ayat sikit. Nak ayat sikit. Atau boleh. Tapi nak boleh itu bukan bermakna molek kalau tak pakai lagi tak apa, cuma Nabi nak ayat boleh. Sebab tu kalau kita pakai hak tadi, mula-mula tadi, maknanya sebelum diharamkan tak timbul. Tapi kalau kita nak pakai hak di segi pekah, oleh kerana dia sikit tak apa.
Jumhur ulama tu termasuk juga dalam mazhab Syafi'i. Gitu jadi habislah tu jadi insya-Allah untuk sesi akhir kita nak tengoklah kita pilih tajuk lain. Cuma ni kita boleh nampaklah tentang pakaian. Kita boleh tergambar dalam minda kita Nabi ni cara pakaiannya lagu mana. Biarlah kita ada panduan dalam berpakaian. Mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan pada pakaian kita. Okey, Ana setakat itulah dulu. Ada soalan ke? Ana rasanya minggu depan tak ada tu tak. Raya tak habis gitu. Ya, boleh sila. Ya? Tai sutra. Berapa jari tak tahu tai sutra tu. Dia kalau nak kira jumhur boleh. Sebab apa? Sebab sikit tu. Kalau nak kira lah. Tapi kalau tanya anak, contoh kita kata suasa, kita tak antara emas dengan perak tu kan. Siapa tu tak? Kalau nak kira molek tak sah. Kalau kira molek. Sebab kalau dari segi perak memang ada kata boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil kira juga tu kalau emas tu sikit, okeylah. Nak tahu mana tu. Sebab tu dulu anak pernah dengar masa Haji Nur tu peti almarhum dulu. Memang dia kata lebih baik tak payahlah. Tak sah. Sebab dia kata ada ke Nabi sebut kalau sikit tak apa. Kalau boleh diasingkan, boleh diasingkan balik. Bila dicairkan boleh dipisahkan balik antara dua logam itu. Itu perincian siapa buat. Ya betul, kita tidak salah bab fiqh ni. Bila fiqh ni kita hormat, tetapi kalau nak kira asal tak sah lagi baik. Pakai perak. Lepas tu nak pakai emas juga, maya biar kuat, biar boleh masuk syurga. Kalau tu anak tambah tu Haji Nur tak payah tu. Tapi memang dia tahu. Alam di. Boleh sila. Baru minggu tu secara mutlak kau boleh kolektif nak pakai dia atau jadi gaya kolektif. Dia gini merah tu maknanya semata-mata warna merah. Ana sekali daya penarik siapa merah lagu mana pula. Dok merah siapa pernah putih mata. Kena tengok jugalah. Sebab tu lah Dr. Yusuf Qadawi boleh tengok dalam tu dia. Dia tak seberapa dia 9 ke dia buat. Kalau 7 gitulah. Dia gini. Betul dia sebut warna merah tu boleh, tetapi secara umum dia ambil kira pula satu kaedah yang apa dia panggil kalau menjolok mata ni menjadi seksi gitu ni jadi orang tengok tu jadi macam terangsang lah, terlalu menarik perhatian. Kena elok. Kalau boleh elok lagi molek. Merah lah kau, kasut pun merah, lekor merah, bibir merah. Atas ni 3 warna. Orang jual onde-onde bulan Ramadan ke tu 4 warna. Dalam sedekah tu 4 warna. Lebih kuih tu. Tak lihat tu. Lebih kuih tak lihat tu. Dia gini. Sebenarnya kalau siapa perekat orang jadi tengok tu satu macam nampak jadi tertarik. Orang jadi pandai tu benda tu dia ambil kira tu dalam agama kita. Bacalah Yusuf Qadawi sebut memang molek. Memang tu hewi untuk orang perempuan berhias, tapi janganlah tabarrujal jahiliyah tu. Gitu maksudnya. Gitulah. Okey, nak setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi selamat hari raya. Jadi jumpa lepas raya pula. Jadi raya ni anak semua cuti. Dia usir raya dah tak? Kira cuti lah tu. Moga raya tak habis lagi hari tasrik tu tak? Berapa? Kita raya berapa bulan? Rabu lah. 27. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kira cuti lah. Itu cuti lah tu. Jadi gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.